Hey, what's up guys? Selepas berbulan-bulan buat persediaan, hari ni KA nak announce yang produk ketiga kita dah pun ready untuk dikeluarkan. Nak tahu produk apa? Jom kita start. Sebenarnya plan KA ialah nak jadikan makanan tradisi dekat Malaysia ni mudah untuk dimakan orang ramai dalam bentuk ready to eat. So kalau korang balik kampung, especially time raya, korang akan jumpa lah menu ni. Ada bau tumis serai, bau lengkuas, bau daun kunyit, memang semerbak satu rumah. Yang lagi unik, setiap negeri tu lain-lain tau cara buatan dia. Dicampur pula dengan rasa lemak, santan dan juga kerisik, memang sedap makan dengan family. Tapi kat sini cabaran dia, macam mana kita nak bawa cara masakan tradisional ni masuk ke dalam manufacturing line dekat kilang tanpa kita hilangkan rasa tradisional tu. Cara dia memang tak mudah tau. Kita kena R&D berbulan-bulan lamanya, kawah demi kawah, nak pastikan kita dapat kuah yang pekat, aroma yang wangi and warna yang cantik macam ni. Yang tu baru R&D lah. Dari segi production pula, kita kena buat SOP supaya makanan ni konsisten walaupun dimasak oleh 100 kaki tangan bersama dengan macam-macam lah mesin robot semua ni. And setiap hari kita akan produce beribu-ribu paket. And on top of that, kita kena restock makanan tersebut untuk bagi dia tahan lama, boleh terus dimakan tanpa perlu dimasak atau dipanaskan. Jadi inilah yang KA dengan tim KA duk pening kepala fokus dari berbulan-bulan lepas dekat kilang kami di Kota Baru, Kelantan, tempat kebanggaan KA. Jadi kalau korang sudi jemput better hari Jumaat ni 8 Ogos sebab kita nak launch 70,000 paket pada jam 9 malam live di TikTok Carol Amin. Bila dapat nanti korang boleh cuba makan and enjoy bersama keluarga and kawan-kawan. So it's been a long journey guys. 5 tahun berniaga, 2 buah kilang, 100 kaki tangan, semua ni takkan possible tanpa support dari anda semua. So ladies and gentlemen, please welcome Rendang Nyet Berapi.